Okay, so hari ni kita bersama Camilla Clarissa nak pergi school. So, Camilla Clarissa nak pergi mana? School Sri Al-Azhar. School Sri Al-Azhar. Alright. Okay, so kita nak hantar Camilla Clarissa pergi school. So, let's go guys. Okay, kita dah nak sampai. Hampir sampai. We are almost at Camilla and Clarissa school. So today, Daddy Mal will speak in English because Daddy Mal want to teach Camilla and Clarissa how to speak in English. Okay, Camilla, Clarissa, you have to speak in English because they told me next year they want to go to study in KL. KL. Yeah. Kita nak sekolah. Oh, you have to reply in English. Cannot reply in bahasa. You say you want to speak in English. KL. Tapi kalau tak reti tak apa, boleh je reply dalam bahasa Melayu. Okay, check it out. Okay, so kita dah pun sampai ke Camilla and Clarissa School. Okay. So kita nak hantar Camilla Clarissa Sekolah Sri Al-Azhar. Okay, kita dah nak sampai dah. Pegang tangan dia. Apa pegang ni? Dia adjust dulu sikit. Okay. Adik kakak. Okay, cakap lah. Hello. Kita nak pergi school. Okay, awak bawa beg warna apa? Pink. Okay, kat tangan. Kau warna purple. Okay, so kita dah sampai. Jom. Okay, jom. Kita dah sampai kat sekolah Clarissa. Sekolah Camilla. Kau nak pergi sendiri. Pergi sendiri. Okay, salah apa? Bye-bye. Bye. Bye kak. Bye adik. Bye-bye. Okay, kita dah sampai rumah. Baru lepas hantar budak-budak sekolah. Kita pergi sarapan tadi. So, ni baby Katrina dia bagi Miao makan sikit. Kita ada Miao kat sini. Miao, Miao. Miao, Miao makan. Makanlah Miao. Makanlah Miao. Sedap ke Bi? Sedap Syah Kiki ni. Kiki lah namanya. Kiki lah namanya. Kau Kiki makan Kiki. Makan. Kiki and Jojo. Okay, so tadi kita baru saja hantar Camilla dengan Clarissa. Sekarang ni diorang pun habis sekolah. Kita nak pergi ambil diorang dekat sekolah. Let's go guys. Okay, Clarissa dah balik school. Okay, semua friend kat sini ya. Okay, jom. Best tak sekolah? Best Okay, let's go. Jom. Kita cakap. Salam apa? Tadi kita cakap Marissa dah balik Dah. Okay, jomlah kita balik. Let's go. Kita kat sana. Jom. Go. Tadi belajar apa kat sekolah Camilla? Tak ingat belajar apa? Ya. Clarissa? Tak ingat. Tak ingat juga belajar apa kat sekolah tadi? Adik belajar. Kawan-kawan kakak Okey, jom. Okey. So, Camilla dan Clarissa baru saja balik daripada sekolah. Mana Clarissa? Mana Camilla? Ada kakak. Baru saja balik. Best tak? Best. Okey. Tunjuk baju sekolah. So, tadi kat sekolah belajar apa? Dekat sekolah. Belajar apa kat sekolah? Adik belajar bahasa Pai. Pai itu bahasa Arab. Lepas tu dengan bahasa English. Dengan bahasa English. Okay, Camilla. Okay. Camilla? Kakak Ada sukan tak? Baju sukan tengok, tunjuk. Kakak belajar sains. Lepas tu belajar PJ. Lepas tu Main. Itu je. Itu je. Okay. Alright. So, kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Bye. Okay, semalam Camilla, Clarissa semua dah balik sekolah. So, hari ni nak pergi mana? Pantai. Ke pantai pula bersama Camilla, Clarissa.
Gimana macam mana? Best tak pergi pantai? Best. Okey. So kita pergi ke pantai. Let's go ke pantai. Cari cinta. Bila dapat ada. Ada tu, awas. Okey, kita dah sampai dekat pantai. Clay Emilia. Marisa. Clarissa, gelap sikit Kita ada baby. Baby. Kat situ. Kita ada baby. Kita ada Arik, kita ada Malu Ikin. Durian. Mana durian? Bukan durian lah. Itu daun lah. Baba, how are you Baba? Fine. Steady Baba Awak baik lah macam apa? Roma Makruf. Oi. Rahim Makruf. Aduh, klon Klon. Saya tak dapat pujian pun. Ha? Awak dapat pujian. Saya suka-suka saja nyanyi. Suka saja Saya tak dapat pujian. Abang Am je dapat pujian. Ini hotel legend. Yes, budak Maisha. Hello. Suka tak naik pantai? Mungkin di sana okey. Tak boleh pergi. Tak boleh sama. Cakap sama. Sampai ujung. Dia sama juga Tak boleh. Tak boleh mandi lah. Tak boleh mandi. Sama bulan 4 Sama bulan 4. Oh, lepas puasa lepas raya lah. Dia pun cakap Oh. tadi. Tak boleh mandi kolam Nania. Sama bulan 4 je. pasal. Nania kat sini. Kita main pasal Sini, kan? sini. Tak nampak gelap. Sama bulan 4 je. Semua kena like, komen, Dan subscribe. dan subscribe. Nanti korang like and subscribe. Okey. Tapi tak ada kuda. Kita ada Abarik. Kenapa Abarik? Kenapa? Kolam ah. Tak boleh mandi kolam. Abarik sedih Tak apalah. Nanti kita mandi ni Nanti ada tempat kita mandi Bulan 4 tak boleh mandi kolam. Okey. Tapi tu lah pantai. Pantai cantik. Lawa pantai. Ini Kita ada Aryan. Ada Aryan. Kita jumpa ni. Baby jumpa ni. Baby jumpa ini. Apa benda tu? Kerang. Kerang. Oh. Yang dah masak. Jangan kata nak cari pasir. Alah nak tu yang tu. Ni dah bekas orang Mana boleh? Mari jangan sendiri Nanti kita mandi kolam Okey. Bulan 4. Ah. Abang, bulan 4 boleh. Yelah sekarang ni bulan 1. Tak bulan 2 lagi. Mama siapa? Mama Lon. Ada bayi kita tu. Ada orang tadi dekat dapur ada batu kan. Oh yang belakang tu. Di sana dekat sini. Kita orang sekarang dekat Tanjung Balau. Kita air pantai. Tapi pantai tak boleh mandi. Sebab dia kata musim monsun. Bulan 4 baru boleh mandi. Tapi dia punya pantai dia cantik. Lawa pantai dia. Nampak ada orang duduk kat situ. Kita ada Camelia. Kita ada Katrina. Anania. Pergi laut dah sasing. So jadi pantai Tanjung Balau ni kalau kat area Johor dekat dengan Desaru ni dia memang angin dia memang kuat sikit. Jadi kalau korang datang time musim monsun memang tak boleh mandi lah. Dia ada pacak bendera warna merah dekat sini. So nampak tu ada bendera warna merah kan. So maknanya tak boleh berenang kat sini lah. Tapi korang boleh main pantai. Boleh pasir. Pasir boleh main. Sebab tadi abang kat depan tu dia kata pasir korang boleh main tapi korang tak boleh main dia punya air laut. So budak-budak main pasir dia je lah. Cantiknya. Baby. Buat apa? Gali. Kamera pun gali juga ke? Boleh main pantai je tau. Tak boleh main laut. Sebab angin dia kuat. Air dia sangat kuat. So kalau korang tengok dekat area pantai ni memang tenang lah. Tak banyak aktiviti sangat. Kalau korang pergi dekat area Belah Desaru sana ada banyak aktiviti sikit. Dekat Lotus, dekat area Westin, dia ada Padang Nambut semua kat sana lah. Tapi belah-belah sini dia tak ada aktiviti sangat. So korang boleh santai-santai main dekat area Tanjung Balau ni. Hujung ke hujung. So Desaru belah sana Desaru belah sana. So kat sini banyak family banyak family datang sini. Riadah, buat aktiviti, semua ada kat sini.
Nak bagi untuk apa? Sebab Masya nak bagi ni. Pergilah, pergi dia orang. Pergi bagi. Nanti polis tak kasih. Tak ada lah, boleh je. Tak, main pantai boleh, main pasir boleh. Dia tak boleh ni. Laut tak boleh, main pasir boleh. Pasir tak ada masalah. Ni apa ni? Mainan untuk ni Marisa. Upgrade yang canggih mainan budak-budak sekarang. lah. Macam-macam. Pak Yang, Pak Long, apa khabar? Best, dalam pantai. Seronok. Senyum sikit. Kedai jual layang-layang. Din. So, Udin belanja layang-layang. Tengok, layang Udin terbang tak? Layang ni start terbang ni. Wah, tinggi. Nampak tinggi. Saya punya layang ni agak kurang terbang sikit. Sikit terbang. Dia memang macam gitu layang ni. Tapi Udin pun layang tinggi. Oh, tinggi Din. Agak tinggi ya layang Udin San, dapat terbangkan layang? Happy ya? Happy. Sangatlah happy ya? Apa cerita awak punya burung Zam? Dia punya berulang. Berulang saya dia main kat sini je. Dia main pusing-pusing je. Nampak? Pusing kat sini je. Jadi kita main layang kecil je. Abang Udin dia main layang besar. Kita main layang kecil. Wah, buat apa ni? Kita buat kek. Ada kek. Hebat ada kek Kita buat kek. Orang buat ni. Adik buat apa dek? Abang tadi pegang. Basuh kaki je. Lama sikit. Tapi dia tak bagi main ya? Tak jangan main, basuh kaki je. Basuh kaki. Basuh kaki dia basuh kaki. Basuh kaki. Kita nak pergi berjaya masak dengan kelapa. Ya, masak bro. Tangan nak pegang. Okay, kalau bila kau nampak aku pegang, memang time tu kau nak pegang. Tak. Bunga matahari. Okey, memang kalau pakai topi memang macam bukan empuk sikit. Nasi tak ada monyet. Jadi. Bapa makan nasi tak ada monyet. Kalau dia monyet memang empuk tu dia. Tiga. Okey, muka kelaparan lagi. Hari ini hari raya. Memang tak. Kau nak cari bola boleh datang sini cari bola Kedai dia jual bola. Ada tak Tanjung Balau ni kan jual. Ni jual lah. Ni boleh pinjam. Ni kau boleh sewa. Tak apa. Berapi lain macam Bang Angah belanja pedang. Best tak Arik? Suka tak? Happy tak? Dapat pedang? Boleh keluar api pedang dapat ni. Macam dapat apa? Bang Angah belanja juga terima kasih belanja. Terima kasih Abang Angah. Murah rezeki Bang Angah. Belanja pedang, belanja mainan. Tuan anak buah. Terima kasih Bang Angah. Malu. Dia mak dia. Dia mak dia. Ayuh Mak Madam Agah. Kenapa beli pedang diam-diam? Arik, kenapa beli pedang diam-diam? Okey lah. Terima kasih. Nasib baiklah Umi bagi green light. Terima kasih Pangah Pangah. Pangah belanja anak-anak buah. Oh, murah ke sikit Pangah? Ini vanila saja. Okey, terima kasih. Camelia, nah, vanila saja. Besar. Ya, pegang elok. Vanila saja. Lagi satu. Apa tadi Santi? Durian saja. Lagi satu coklat vanila. Jadi nak yang ni yang dah siap. Okey, so jadi habis dah kita punya dekat Tanjung Balau. Jangan lupa Like, subscribe. komen dan juga share. Bye.
Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Oh.